Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Aisyah Medida Miti Haidir, wartawan TVPSS SK Merlimau. Di belakang saya ini adalah lintas langsung perkhemahan perdana Badan Beruniform SK Merlimau. Sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Saya Azahra Arina binti Muhammad Hafiz, wartawan TVPSS SK Merlimau. Bersama saya ialah Encik Amirul Ashraf bin Muhammad Zubair, trainer outdoor dan recreation. Selamat pagi Encik. Selamat pagi. Saya ada beberapa soalan untuk Encik. Alright, silakan. Soalan pertama, apakah objektif pelaksanaan perkhemahan unit beruniform ini? Alright, secara konteks asasnya, objektif kita terlibat dengan aktiviti perkhemahan adalah kita nak beri pendedahan kepada para peserta untuk mendidik sasiah diri, disiplin dan juga membentuk semangat pasukan lah di kalangan peserta. Soalan yang kedua, apakah harapan Encik kepada kami, murid-murid SK Merlimau selepas perkhemahan ini? Okey, harapan saya mengharapkan dan saya berdoa supaya semua peserta yang terlibat dengan aktiviti perkhemahan perdana ni dapat mempraktikkan ataupun mengaplikasikan segala ilmu, segala pengalaman, segala nilai-nilai yang telah dipelajari dalam kehidupan seharian. Secara tak langsung dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara peserta dan juga guru-guru dan juga trainer itu sendiri. Dan juga saya dan juga tim mengharapkan segala pengalaman yang kita beri kepada peserta dapat melahirkan generasi yang sasiahnya tinggi, berdisiplin dan juga bersedialah untuk menghadapi masa akan datang dalam kehidupan mereka lah. Baik, terima kasih Encik Amirul atas kesediaan untuk ditemu bual. Baik, sama-sama. Terima kasih juga saya ucapkan pada awak.